hopefully kita dapat jumpa lagi dengan keadaan Farah yang selamat. Alhamdulillah, hari ini 29 September 2025 dalam pukul 5.30 waktu tempatan, Farah dan tim Kelompok Fatilah secara rasmi telah masuk ke Yellow Zone. Yellow Zone ni jaraknya dalam 463 miles Batu Natuna untuk sampai ke dalam Gaza, insyaAllah dalam 740 km jaraknya. Perasaan Farah agak excited, tak nafikan ada rasa nervous, ada rasa sedih, ada rasa sebab, dan more likely perasaan yang tak dapat digambarkan lah, sebab dia rasa keberadaan kita dengan Gaza tu agak dekat kan. Kita dah masuk Yellow Zone ni memang based on previous histories and experiences of the Fatilahs. Kebanyakannya serangan mula berlaku di Yellow Zone. Menyekat mesti kami masuk ke sana dengan selamat. So kami telah diarahkan untuk tidur bersama dengan pasport pada malam ni, dan untuk ready dengan sebarang serangan ataupun reception yang kita tak tahu berlaku atau tak. Buat hopefully kami minta ramai-ramai untuk doakan supaya kita dapat masuk dalam Gaza dengan selamat, tanpa halangan serangan, tanpa halangan reception, tanpa halangan sesuatu yang buruk, dan juga tanpa halangan isu teknikal, dan dapat masuk ke Gaza, dapat memecahkan kepungan dan dapat menghantar bantuan ke sana. So dalam korang doakan kami, Farah nak pesan supaya jangan lupa doakan Gaza, doakan Palestin, dan doakan mereka yang ditindas di seluruh dunia, di tempat-tempat lain juga, kerana mereka sangat memerlukan doa dan suara kita. So yes, semoga segala usaha support korang yang tolong share, yang tolong doakan, yang tolong repost, yang tolong buat macam-macam effort di atas kapasiti masing-masing yang berbeza. Semoga usaha ini menjadi asbab nama kita semua tertulis dalam golongan mereka yang membebaskan Al-Aqsa, yang memang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, yang satu hari nanti Palestin akan bebas. Persoalannya, adakah nama kita akan tercatat sebagai mereka yang membebaskan Al-Aqsa? Hopefully dengan effort yang kita buat ni, kita dipilih oleh Allah. So thank you yang doakan Farah. Hopefully kita dapat jumpa lagi dengan keadaan Farah yang selamat dan dapat balik Malaysia dan nak makan nasi dagang dan golek pisang. Bye. Assalamualaikum.